Kontrak bernilai 400 juta ringgit membekalkan kenderaan taktikal ringan mobiliti tinggi HMLTV untuk Tentera Darat Malaysia telah dibuka Kementerian Pertahanan MINDEF kepada syarikat berkelayakan. Kontrak itu bagi membekal, menguji dan menghantar sebanyak 50 buah kenderaan HMLTV yang diperlukan. Tawaran tender berkenaan dibuka sehingga 3 Julai ini. Bahagian perolehan MINDEF menyebut kesemua kenderaan HMLTV ini bagi kegunaan pasukan tentera pengaman Malaysia di Lubnan, Malbat, menurut laporan laman web Pertahanan Malaysia Defence. Hasrat MINDEF untuk membekalkan kenderaan HMLTV kepada Malbat telah dirancang sejak beberapa tahun lalu sebagai usaha melengkapkan pasukan tersebut. Ketika ini Malbat mengoperasikan 2 jenis kenderaan HMLTV di Lubnan, iaitu APC Guardian dan Nurul Makina Pantera 4X Spad. Perolehan 20 buah kenderaan Nurul Makina Pantera 4X Sport dari Turki pula dibuat pada tahun 2021 dengan kos 190 juta ringgit Malaysia. Antaranya Global Committed yang juga anak syarikat kepada Westa Group. Syarikat itu sebelum ini telah membekalkan 4 buah kenderaan IAJ Guardian Extreme kepada pasukan gerakan AM PGA Polis Diraja Malaysia. Varian yang dimiliki PDRM ini bagaimanapun tidak mempunyai tempat meletakkan senjata dan berperanan sebagai kenderaan perisai. Nurul Makina, pembekal kenderaan Pantera 4x4 pasti mahu jumlahnya ditambah lantas melonjak angka jualan di pentas global.